Ya. Kita tengok nampaklah Ustaz bila sebut Bukhari dia start jadi gairah. Ya, ya. Nak tahu lah dia punca dia. Kemudian berapa lama Ustaz bergumam dengan Sahih Bukhari? Yang pengajian ada dengan kata nak khatam lah. Tahun lah. Ya. Hana pun tak berapa ingat dia mula tu Hana tak tanda. Start bila tahun bila sih mula? Bukhari di masjid. 93 pasti. Ya. 11 tahun, 12 tahun. Kita haji miskah. Itulah. Jadi dari segi Bukhari ni memang banyak perkara lah, pasal banyak serupa dengan kita tu, kita nampak lah. Istimewa sangat. Tapi bukan maknanya anda kata segala-gala dalam Bukhari tu yang terbaik. Anda tidak kata begitu juga. Banyak pendapat tu kita rasa lebih baik yang lain. Maknanya terbuka lah. Sebelum pada belajar dengan guru dia, anda pun tak nampak sangat Bukhari ni. Tapi setelah belajar dengan ahli dia, kita bahasa kemanisan, nampak keistimewaan dia. Itulah guru anda semasa di Pakistan tu, Mufti Wali Hasan, mufti besar Pakistan. Mufti Wali Hasan pada masa tu memang dia mufti besar lah. Dan dia mengajar Bukhari. Situlah mula timbul. Memang luar biasa. Betul lah Anwar Shah Kashmiri kata, dalam dunia ni ada beberapa buah kitab yang boleh kita anggap sebagai keajaiban. Salah satunya Bukhari. Betul, anak kata betul kalau macam ni. Daripada situ dan kita berasa tak puas lah kalau baca kitab-kitab lain kan. Hadis walaupun sama hadis, tidak sama dengan Bukhari. Bukhari ni kalau kita baca, kita dapat benda baru, sentiasa benda baru. Bila kita baca syarah dia, kita mengajar, dapat benda baru. Ada kalanya kadang-kadang anda pun buntu juga, tapi bila pergi mengajar tu jadi terbuka je. Nampak, gini. Yang sedapnya, yang kemahnya. Sampai begitulah. Memang jadi macam sebati lah. Lepas tu, di samping kita mengajar, duduk baca. Bukan di masjid saja, di sini pun Bukhari juga. Baca. Situlah dia mari. 11 tahun. Itulah pengalaman Bukhari ni. Lepas tu dari segi silsilah tu mungkin kita terima secara berguru gitu kan. Memang bersambung-sambung sampai ke Nabi. Jadi situ ada perasaan, semangat. Satu macam tak boleh nak gambarkan lah. Mufti Wali Hasan ngajak tu macam mana sampai betul-betul mempengaruhi Ustaz? Memang kalau dari segi Bukhari dia punya roh mengajar ke? Itulah. Roh dia mengajar tu. Dan dia terbuka, dia bersikap terbuka. Dialah yang mengajar. Kata kita belajar hadis bukan untuk belajar saja. Apa yang ada dalam hadis kita sepatutnya amalkan. Cara macam ni. Jangan kita duduk amal satu cara saja. Hak Nabi ajar semua ni. Sepatutnya kita rasa. Sebab kalau kita kata buah lah, dia cuba yang ni. Cuba yang ni pula. Semuanya itu ada kelebihan. Dia sikap terbuka. Lepas tu dia cuba bawa. Sekarang ni bila kita belajar Bukhari, jangan kita cuba nak takwilkan Bukhari biar sesuai dengan mazhab kita. Kalau orang Hanafi nak sesuaikan dengan Hanafi. Kalau orang Syafi'i nak tarik pusing biar sesuai dengan dia. Jangan. Kita kena ikut kehendak dia sendiri. Cuba fahami maksud dia. Baru rasa ke mana. Jangan pusing. Cuba maksud dia. Cuba faham apa dia nak cerita. Di situ baru kita nampak. Bukhari ni bukan mana imam hadis, tapi imam dalam fiqh juga. Terutama dia mufti besar. Bila dia mengajar dia cerita dari segi fiqh, dari segi gitu ni kait dengan hadis, situ nampak kemanisan dia. Ada kelainan Bukhari daripada yang lain. Itulah pengalaman. Kabar-kabar angin lah. Ustaz dia buat menulis syarah hadis. Status aktiviti tu sampai
Tingkat mana? Sebenarnya anda tak berapa nak sebut tu sebab benda tak tahu di mana lagi. Memanglah ada. Ada lah. Masih mudahnya ada cadangan lah. Memanglah, insya-Allah lah. Memanglah usaha hadis ni anda nampak kita kena pelopori lah. Banyak perkara. Misalnya yang duduk buatlah kamus hadis apa semua tu. Pasal benda tu tak ada lagi dalam bahasa kita. Jadi Hadis tu ada ni lah. memang Bisa kat arah tu. memanglah sedang buat lah. Sedang. Tapi mungkin Dia punya bentuk dia macam mungkin dia pergi 4-5 jilid juga mungkin paling tidaknya. Makan masa lah juga. Sebabnya rasa perlulah tu. Setiap perkataan hadis itu dengan makna dia. Di sini maksudnya macam mana? Di sini maksudnya macam mana? Supaya tidak tertinggal. Kerana kalau orang baca kita hadis pun boleh berpandukan kamus tu saja. dalam bahasa Urdu tu. Dalam bahasa Urdu hanya ada satu saja. Nak ceritanya kamus hadis ni payah. 4 jilid. Dalam bahasa Arab pun dia ada 2 ya. Yang besar. Seandainya kalau ada, sejauh mana mudah kita gunakan kamus untuk memahami hadis? Oh, memang mudah sangat. Mudah sangat. Bukan kita tumpu kepada nak cari di mana hadis tu duduk. Itu sudah ada kan? Sudah ada fihris apa semua ada. Kita lebih tumpukan dari segi makna dia tu. Maksud dia. Kadang-kadang makna satu-satu perkataan tu makan 2-3 line. 2-3 muka surat perbincangan dia tu. Tengok bergantung kepada keadaan lah. Ada kalanya sikit saja dari segi makna dia tu saja.